kisah Ashabul Ukhdud. Pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud? Apa kisahnya? Kuat sikit. Kuat sikit. Ke puasa ke ni? Orang yang beriman dibakar oleh kerajaan yang zalim. Hanya kerana mereka beriman. Jadi Allah kata apa? Innal ladzina fatanu. Sesungguhnya orang-orang yang fatanu. Fatanu daripada fitnah. Apa makna fatanu di sini? Orang-orang yang fatanu al-mu'minin. Orang-orang beriman lelaki dan beriman wanita. Jadi fatanu di sini apa makna? Membakar. Orang-orang yang membakar. Orang-orang beriman lelaki dan beriman perempuan. Dia terjemah apa itu? Membakar itu. Ayat sebelum ni sebut. Dia gali parit besar. Dia nyalakan api yang besar. Kemudian dibakar orang beriman. Lepas tu Allah simpulkan. Orang-orang yang membakar. Menimpakan bencana iaitu membakar. Orang-orang beriman lelaki dan wanita. Kemalam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Siapa ni? Okey. Kemudian mereka tak bertaubat. Siapa yang tak bertaubat ni? Mereka yang menggali parit dan membakar orang beriman. Falahum, maka bagi mereka azabul jahannam. Walahum azabul harik, dan bagi mereka juga azab yang membakar. Tengok rahmat Allah. Mereka ni zalim, membakar orang beriman. Hidup-hidup. Tapi Allah kata mereka tak bertaubat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mereka bertaubat, selamat daripada azab Allah. Rahmat Allah. Jahat macam mana, zalim macam mana, bakar orang beriman hidup-hidup. Kalau bertaubat, Allah terima. Selamat daripada azab Allah. Maka sebab tak bertaubatlah, barulah Allah azab mereka.